selamat bertahta. Sejak dari turun-temurun inilah cara saya mengemop rumah Fikri menggunakan mop biasa di mana saya terpaksa perah menggunakan tangan. Ianya mengotorkan kuku saya, tangan jadi kasar. Selain daripada tu pinggang sakit, Fikri. Bukan tu saja, kalau kita gunakan mop biasa kita nak mop banyak kali, lepas tu nak bagi bersih memang susah. Dan yang paling penting sekali gunakan baldi biasa ni nak angkat pula air yang berat-berat, Maria. Bayangkan kalau dalam satu hari tu kita terpaksa mop rumah kita 3 kali. Wah, sangat memenatkan. Betul. Dan selain daripada tu untuk wanita pula, kalau kita guna mop ini sangat susah di tempat-tempat yang tinggi ya. Sebab apa? Ia tidak dapat mencapai tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang sulit. Dengan mop biasa, mop pun boleh tercabut kadang-kadang. Betul, sebab mop biasa ni kita gunakan besi ataupun batang kayu yang biasa. Dan lagi satu, kalau kita mop biasa wanita, sebab berat kita nak kalau kita angkat baldi tu. Nak tuang tu, Maria. Itu yang masalah. Memang sakit. Hai, apa khabar semua penonton anda? Bersama saya Mariatu Sabri dalam CJ Wow Shop. Hidup mesti ada wow, dan saya bersama dengan rakan ideal saya. Saya Fikri Aznan, wowkan hidup anda. Selamat menonton CJ Wow Shop. Dan hari ini kalau kita dah tengok tadi, masalah menggunakan mop biasa memang susah kan, Maria? Ya, sangat susah. Untuk itu kita ada sesuatu yang sangat istimewa, iaitu Home Care Two-Way Spin Mop. Saya nak ceritakan kepada anda semua, inilah dia ya.